سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. Apakah hasrat Ustaz untuk anak-anak SK Datuk Bandar pada masa yang akan datang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Di sini selepas tilawah yang berlaku pada tahun ini, iaitu daripada zon sendiri, iaitu di SMK Saribas, besar harapan saya agar murid-murid yang terutama yang beragama Islam lebih banyakkan lagi untuk belajar mengaji. Bukan di sekolah saja tapi di rumah, bagi menggalakkan lagi murid-murid supaya dapat membaca dan memperkasakan lagi Al-Quran pada masa akan datang. Okay. Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Yang berhormat YB Datuk Haji Muhammad Razzi, terima kasih kerana sudi hadir ke Majlis Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Bahagian Betong pada hari ini. Kami alu-alukan ucapan dan nasihat daripada YB untuk kami semua. Saya ada beberapa soalan untuk YB. Soalan pertama, apakah harapan YB terhadap murid-murid dalam usaha mempelajari pendidikan Islam di sekolah? Harapan saya ke pelajar-pelajar Islam khususnya yang belajar pendidikan Islam dapat memberi perhatian sepenuhnya lah, dan fokus kepada apa yang dipelajari. Kerana pendidikan Islam merupakan ilmu yang paling asas yang perlu dikuasai oleh umat Islam itu sendiri. Kita juga mengharapkan para pendidik yang berkaitan dapat memberi pendidikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar kita, insya-Allah. Soalan kedua, apakah nasihat YB kepada kami supaya menjadi pelajar yang baik dan berakhlak mulia? Saranan saya sebagai pelajar seharusnya fokus kepada pengajaran dan pembelajaran yang diajar oleh guru, sama ada di tingkat sekolah, di tingkat bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Dan pelajar-pelajar juga saya menyarankan agar tidak mudah terpengaruh dengan gejala-gejala yang tidak baik seperti isu yang melibatkan isu-isu sosial, pergaduhan, isu-isu dadah dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak berakhlak di luar sekolah. Dan inilah masanya untuk pelajar-pelajar yang belajar di sebuah sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum untuk menyemai semangat perpaduan ataupun setiap kawan di kalangan pelajar, dan yang lebih pentingnya adalah fokus kepada pembelajaran.